bang, motor abang ada masalah apa? Saya biasanya bang boleh wheelie dalam 11 ke 10 tiang. Sekarang masuk gear je tu jadi macam Macam mana? Lepas tu apa motor ni yang perlu ditukarkan bang? Macam ni dia masalah bahagian clutch bang. Kita akan check auto clutch, auto housing, one way bearing, clutch plate dengan iron plate. Boleh dipertukarkan sekarang ke? Okey bang, boleh bang. Kita check dulu. Abang boleh duduk dulu? Boleh? Tak boleh kan kalau saya nak tukar satu je. Macam tadi kan kelas speed kan, problem kan, betul tak? Tukar tu je tak boleh. Dia macam benda ni berkait rapat. Auto clutch, auto housing tu dia berkait. Auto clutch yang akan grip auto housing yang akan memusingkan gigi gear clutch plate. Kalau kau tukar clutch plate saja, slip yang dekat auto clutch ni still ada. Ataupun kalau kau tukar auto clutch saja, slip yang dekat clutch plate ni pun masih ada. So untuk menyelesaikan masalah slip tu kau kena tukar satu set lah. Lagi better lah untuk long term, untuk pemakaian kita. Takkan nak buat satu-satu, masalah tak selesai. 2 kali kerja nak kena buka pasang. Baik dah bang. Last, menungganglah secara berhemah. Tunduk udang boleh, jangan fly. Sekarang apa yang kau bagi ni? Woi, bayar woi.